Hai. Hai. Jumpa lagi dalam dengan channel. Apa khabar semua? Apa semua sehat lah. Okey, hari itu kami ditemani oleh Tiffany Nia Ubong. Okey, hari itu kami nak masak kawan. Masak tongkeng ayam. Acak-acak tongkeng ayam tu, besar-besar tongkeng ayam tu. Okey, tongkeng ayam. Nanti boleh angkat berat deh. Ya, okey, berat katanya, besar tongkeng ayam. Gemuk-gemuk tongkeng ayam tu. Oh, bini mai beli balik. Gemuk macam daddy. Gemuk macam daddy. Okey kawan, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, share dengan channel kawan. Okey kawan-kawan, channel Mas Rik nak masak tongkeng ayam. Nak masak tongkeng ayam. Sebetulnya 7 up, tapi 7 up kami saya dah. Memang itulah. Tongkeng ayam es krim soda. Oh. Tongkeng ayam soda, tongkeng ayam soda. Ayam tongkeng soda. Ya, kita coba. Kita nak coba, okey? Aku nipu coba. Ya. Tongkeng ayam tadi kami bagi 2. Lagi tinggal si Nun. Dah kalau coba lah. Okey, yang Nun kelak makan goreng. Makan goreng. Dekat makan tok goreng. Campur kan soda? Tak, tok campur soda. Ni lagi campur goreng. Bisa jadi bagi 2. Okey? Nun kelak makan goreng. Tok kami masak. Okey. Kami masak dengannya es krim soda. Okey, bahan-bahan lain diperlukan. Okey, macam bahan-bahan yang ada tadi. Okey, tongkeng ayam tu kelak makan bersih-bersih kan ya. Yang buang ni pun tu tempat lemak tu. Okey. Lemak tu yang buang. Okey. Sekejap pedau. Okey, lepas ya. Kita ada es krim soda. Soda tu kita siapkan semua, pakai semua. Mungkin dalam bagi 3. Okey, kita masak kan kelak. Tu tadi lupa yang ada. Lepas kami bersihkan yang putuk, buangnya pun lemak tu. Kami akan rebusnya sekejap. Tak ada tajam. Okey, kami akan rebusnya sekejap. Rebusnya. Lepas kami akan cuci je buah air pipe lah. Baru kita masak, okey. Okey, jadi lepas ya, okey bahan-bahan lain dia. Macam mana tadi bahan-bahannya? Tongkeng ayam, air tu, es krim soda tu. Okey, bawang besar tu, warna merah. Pedas. Warna hijau. Ya, pedas tadi. Pedas Yang semua makan tu jadi Nun kelak makan goreng, okey. Lepas ya kita ada bawang putih. Bawang Okey. putih. Di bahan lain ya ajaklah. Okey, bahan perasanya 3 ulas. Okey, bahan perasanya cukup rasa. Pasal kita ada lada putih. Okey. Disiapkan minyak tadi. Okey, pasal kita ada minyak. Okey, kita masak. Jadi, sebentar kami buang yang lemak tu. Ni akan tolong kami. Tu. Aku dah ada. Mesen tu. Okey. Jadi kami akan potong-potong. Jap ke sayang, jap. Udah aduk nak. Okey. Tadi ngaduk. Sekejap. Kita potong sikit lah. Potong ya. Ya, biar boleh bergerak. Lagi nanti besar nak. Ni pajak bawang putihnya. Ya. Okey. Pasal bawang kita. Tok kelak kita akan masuk ke mesin ni sekali. Kita cincang sekali. Supaya hancur. Kita simpan di tepi. Lepas ya, kita siapkan kita pun tongkeng ayam. Panjang my daddy. Ya. Kita lagi yang mesin ni, okey. Sampai hancur, okey. Nek tak cukup dua-dua utai, okey. Okey, kami bagi kena sebab jadi anak kecil siap makan pedas. Tu walaupun mesti pedas tapi baginya pedas juga. Okey, anak kecil okey pedas kita baginya lah. Yang sebelah Nun kita Sabek-sabek ya. Iyalah, enggak sabik-sabik lah. Kita ada lagi bisa cabai ni. Ya, sekejap. Nun kita akan goreng nak kelak. Abayuh mai deh. Gorengnya campur tepung. Tak pusing-pusing ya dekat deh. Kita coba lo. Okey. Jadi dah potong tu. Sini lagi saya di. Okey. Okey, masuk semua sia. Tutupnya. Tutup. Nampak. Rat deh. Sekejap. Okey, kan. Boleh dah. Boleh dah. Buai. Penuh. Boleh dah. Sekejap.
Nah, saya kena ayah tekan ya, oke? Tekan, oke? Kanan kuat, berubah aja. Oke, sementara ni ya mesen mendaya. Oke, kita buang ni pun lemak-lemak tu. Oh, oke, jadi. Oke, buang lemak tu. Rehat dulu. Nah. Oke, baru mesin baru. Cak pakai manok kawan, sebesar pakai manok tu. Bulu-bulunya buang. Buang bersihkannya. Adik bisa blender kan deh? Andai. Nama ada sikit nin. Nama. Keluar semua bahannya deh. Andai. Tarik. Cuba ambil daddy tisu satu lok. Ya, ambil daddy satu tisu. Ni dah, ni. Tisu kau berkantong tak? Ya, baik sebuah. Satu, tadi di. Ada nak nama ada nak. Ni mana? Okey, terangkan kawan. Mimit gig. Mimit lagi. Mimit gig nah. Udah jatuh dah deh. Udah. Okey. Banyak, dah. Nak buka ya, ni buka. Apa dah? Kena pedas lagi, cabiknya. Udah. Okey. Oke, udah. Baik. Lap tangan dek, nanti tisu. Lap tangan dek, saya nak cuci. Baik. Cuci tangan. Bang. Okey, bagainya kita pun cabai dengan bawang putih. Dah kena cincang. Okey, kita nunggu tu lagi. Okey, macam mana tadi, kami akan bersihkannya, buangnya pun lemak ya. Yang kat atas bontotnya. Okey. Lepasnya buangnya, kami akan rebusnya dulu. Lepas rebusnya, baru kita masak. Okey. Sikit. Okey. Paling last. Alright, selesai. Okey. Nah, dah siap dah. Dah kena buang dah ni punya lemak-lemak dah. Okey. Jadi kita akan cuci dulu, lepas ni akan rebusnya. Okey, apa hal kita on lo api, air dah standby. Kita on api lo. Okey, kita cucinya. Kita cuci. Kawan, kita tunggu air ya. Mendidih. Kita tunjuk kita bahan yang di blender oleh Nia tadi. Okey, untuk rupanya. Ya rupanya. Thank you ya. Okey. Tutlah nya masuk. Masa kita masak baru masuklah. Okey. Kita akan menumisnya lah. Right. Aku udah pedas. Okey, ada. Okey, kawan, jumpa lepas tu lah. Jom kita ke dapur. Okey, kawan-kawan. Tuan-tuan dapat tangga, air dah mendidih dah.
Masuk kita pun tongkeng manok. Tongkeng manok tu tadi Tongkeng manok dah ambil bersihkan. Tu bersihkan. Ambil buangnya pun tu dah lemak-lemak tu Okey. Ambil cuci tadi. Kita rebus dulu. Okey. Rebusnya. Okey. Tambah sikit lagi. Okey. Kita rebusnya kawan. Hanya mendidih lagi. Maknanya dah apa? Tunggu mendidih, kita angkatnya balik lah. Kita angkatnya, kita toastnya. Okey, kita cuci lagi. Baru kita masaknya. Kawan, kita rebusnya. Kita tunggu dulu mendidih. Alright. Okey kawan. Pakai dah mendidih dah. Acak upanya. Okey, kita angkatnya, kita toastkan dalam tu. Right, kita toastkannya. Toastnya cuci terus kita masak. Ya kan, ya rupanya dah kita rebus. Okey. Wah, kita tutup api tu. Kita akan pakai kuali yang sama lah untuk masak. Okey. Tutup api tu, kita buang airnya dulu. Right. Okey kawan, kuali pun dah dibersihkan. Okey, on api. Jom kita start masak. Okey kawan, pakaian kuali kita dah ready. Slow apinya. Okey, tuang minyak, jangan banyak. Kita bukan mau menggoreng Okey. Cukuplah lebih kurang macam ni. Minyak dah masuk. Minyak dah masuk. Tongkeng manok yang kita toast tadi, yang kita rebus, kita toast, masuk juga. Okey. Kita akan tumis kalau enggak. Tumis dia kali. Okey. Betul lah. Okey, lama masak kali sebab kita dah rebus yang awal kan. Sambil kita membersihkannya, kita melembutkannya. Kita merebus tadi. Okey. Kawan, pakaiannya dah kekuning-kuningan ya, dah nampak kuning-kuningan. Okey, masa untuk kita masukkan kita pun tu ya, bahan kira bahan utama juga lah cik. Nama tu cik, manok soda. Jadi kita masukkan kita pun ice cream soda. Ice cream soda. Okey, ice cream soda. Okey, masuk dalam enggak 1/3 lah. Macam ni lah. Okey, cukup. Okey, ice cream soda dah masuk. Sedianya lo. Okey, masukkan simple je. Okey, dan biarnya sampai pun es krim soda dia dah kurang, baru kita masuk bahan lain. Okey,
kawan, kita gaul-gaulnya sedikit. Campur es krim soda mana wangi dah. Oke, gaulnya. Oke. Apinya kuat sedikit. Oke kawan, kita gaul lagi kawan, gaul lagi. Untuk kayaknya pun air tu apa? Soda teh dah kekurangan dah. Biasa boleh masuk dah. Cak cabik tadi. Tu cabik dia blender ni kawan. Dicincang. Okey, masuk semua. Cabai merah besar, cabai hijau besar. Lepas tu kita ada bawang putih dalam tu. Masuk sekali. Okey, cabai yang dicincang. Dipeni ni ubong long tadi cincang. Okey. Selesai, kumpul dia habis. Jangan tinggal pun. Okey. Kan, bahan tu masuk tadi gaul ni. Kacau rupanya kan. Wow. Marvelous. Oke. Warna hijau, ada warna merah, ada warna putih. Oke. Sambil ya. Masuk bahan perasa. Oke kan, mulus sekali. Lada putih secukupnya, yang banyak gila. Kasih cukup rasa. Kuasa dalam 1 suduk, 2 suduk, 3 suduk. 3 suduk kecil cukup. Kacau. Telio kawan. Nangga aja telio. Saya cium bau ni tu. Congkeng manok soda. Takut kawan, tapi cuma kita mau bagi kurang dan nantinya pun naik. Wow, nice. Bau. Kau si pedas pula lah. Kita makan pedas masih pedas tu. Betul cabai sayur apa tadi ya. Lebih besar tu dua. Enak nak kecil masih dapat makan tu. Okey. Wow. Jadi lah. Masak dah hambut dah. Gaulnya lagi kawan. Yang biar nyangus. Very nice. Ada video menenggar. Batuk dulu digaul kawan. Macam kita tahu tadi yang pakai es krim soda kan. Es krim soda kan yang mengandungi gula. Okey, jadinya memang kan apa? Mesti digaul, api besar lagi memang kena angus ni. Okey, slow sikit. Wow. Okey, pakaian masakan sudah siap kawan, masak lah tu. Okey, kita angkatnya. Jumpa meja makan lah, senang cerita nasi. Okey kawan, sekian masakan kita kawan, masak lah tu. Kita jumpa meja makan lepas tu, alright. Panas. Okey kawan. Panasnya.
Okey, kawan, dah masak dah masakan kita tadi. Toknya. Haha. Sini tumpah kuah. Okey. Coba tunjuk kita. Ini rupanya. Sekejap. Okey. Ya kawan, masak dah. Pacak lah rupanya. Ganti rasa pun okey tu. Ada hijau, ada merah, ada putih. Jadi kawan. Apa lagi? Dah masak, jom kita rasa. Alright. Jom. Dah pedas deh. Video mama tu nak pedas tu. Dah ikut. Nah, dia ajak lah. Okey. Okey kawan. Yang saya macam. Kita coba. Mama masih. Kita coba kawan Ataupun tongkeng ayam soda. Ini Okey. soda nak. Kita ada nasi. Lembut tak sih? Mama masih lagi. Okey. Jadi mesti goreng tongkeng manok dia mama okey. Jadi mam dia coba tu. Okey kawan, ambil kuahnya. Lagi ambil asidin okey. Tu lagi pedas tu dah. Okey, masuk kuahnya sia. Dia tak berapa kena pedas kah? Nak kena lagi. Okey, untuk tongkeng manok teh. Enggak lah kosek deh ni bos. Lagi ambil badian okey, lagi bisi asidin. Sambal yang macam sambal ya. Okey kawan, kita try. Try. 2, 3. Buat makan kawan. Lapar dan ada matang-matang ya besar main mulut jadi. Macam sedap. Sedap tapi pedas ya guys. Nan steady. Coba tongkeng manoknya. Tumbang manok ada. Nak deh. Lembutnya. Lah lapar deh. Hari nak. Lembutnya. Ngam lah. Ngam. Saya rugi dia dicoba. Okey. Ngam. Mayan kak amam tu okey. Ngam pedas main nak. Tambah kuahnya lagi. Hari nak. Okey. Kuahnya lagi kita makan. Daddy. Kita aku bisa jumpa ke kolam renang kita Din. Nah, lagi. Okey. Besar kolam renang kita nak. Besar. Bisa ada anak-anak. Bisa dah sampai di top gak deh. Okey kawan. Lagi. Kita nak coba. Dah wangi deh. Kita nak coba masak dulu. Tongkeng manok soda. Tongkeng manok soda kawan. Macam mana soda ya? Es krim soda. Macam main selap. Kawan, jangan coba resepi tu kan. Yang best. Macam main suram. Kita orang berniaga pun boleh pola macam tu. Siknya tongkeng manok goreng saja nasi. Manok. Sama manok goreng. Jadi sekian kan video kami. Nang steady ya. Dan video kami kawan nonton si coba video kami tu, resepi kami tu. Lapar jadi tambah macam sedap aja. Iyalah, ya sedap lah jadi tambah. Okey, yang si coba resepi tu kawan. Memang akan mainkan tambah nasi kita. Ni kawan sekian video kami. Okey, mau makan. Nah, nunggu mungkin manok goreng. Saya telah mau goreng. Jangan lupa sebelum kami habis video tu. Lapar jadi gatal makan dah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kawan. Yang belum subscribe, subscribe ya. Wow. Channel. Coba, yang si coba resepi tu. Nono coba. Sampai lembut. Lembut nah ya, bilang lembut. Tapi tulang pun lembut nah. Saya tulang. Coba. Masuk semua tulang. Lembut. Nggak ikut tulang deh. Dia kuang-kuang. Dek, ni boleh dek kan goreng kering kan ni telan. Okey? Okey kan, sekian video kawan. Sampai jumpa lagi video akan datang. Okey, jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kawan. Coba, nanti coba. Okey, bye. Peace. Mah. Oh. Yang steady. Dia coba kau aku lagi